Assalamualaikum semua, berjumpa lagi dengan saya Cikgu Kai. Sebelum kita bermula, jom subscribe channel Cikgu Kai. Terima kasih. Baik murid-murid, hari ini kita nak belajar bagaimana untuk menukar sebutan-sebutan ini menjadi nombor. Misalnya 11 puluh itu berapa? 14 puluh ribu, 30 ratus, 20 ribu dan 300 itu berapa? Jom kita saksikan contoh yang pertama. 11 puluh. Baik, langkah yang pertama, salin nombor 11. Puluh, 10 ada satu sifar, maka letakkan satu sifar di belakang nombor. Baik, nombor yang terhasil adalah 110. 11 puluh adalah 110. 900. Okey, salin nombor 9. 100 ada dua sifar, maka letakkan dua sifar di belakang nombor. Jadi nombor baru yang terhasil adalah 900. 30 ratus. Baik, salin nombor 30. Ratus ada dua sifar, maka letakkan dua sifar di belakang nombor. Baik, nombor baru yang terhasil adalah 3000. Maka 30 ratus adalah 3000. 20,000. Baik, langkah yang pertama, salin nombor 20. Ribu, 1000 ada 3 sifar, maka letakkan 3 sifar di belakang nombor. Baik, nombor baru yang terhasil adalah 20,000. Contoh yang berikutnya, 14,000. Baik, langkah yang pertama, salin nombor 14. 10,000, 10,000 ada 4 sifar, maka letakkan 4 sifar di belakang nombor. Jadi jawapan yang terhasil adalah 140,000. Maka 14,000 adalah 140,000. Contoh yang berikutnya, 28,000. Okey, salin nombor. Seterusnya 100,000. 100,000 ada 5 sifar, maka letakkan 5 sifar di belakang nombor. Jadi jawapan yang terhasil adalah 2,800,000. 28,000 adalah 2,800,000. Baik, 1 juta. Salin nombor juta. 1 juta ada 6 sifar, maka letakkan 6 sifar di belakang nombor. Jadi jawapannya adalah 1 juta. Sekadar itu perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Jom tekan butang subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.